Drama tu tipu ke betul? Tipu. Habis drama, dia tulis, drama ini hanyalah rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang telah mati. Betul tak? Dah apa mungkin tengok kau? Pada rekaan je. Mu tengok kau? Tafsir Quran, bukan rekaan. Cerita betul. Kisah Nabi Lut, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim, kisah Namrud, kisah Nabi Musa. Tak, semua cerita betul. Tak. Bubble, kita duduk gaya cerita pelawak. Pasal kita bapak pelawak. Faham lagi? Gaya bang cerita pelawak. Baru Hero nak kena cekik di atas kopek. Bersambung minggu depan. Minggu depan pula sambung. Layan ke drama. Daripada kita muda, siapa nak mampu lah. Siapa nak masuk kubur sekarang, duduk tengok lagi. Betul tak? Dah Elin nak jalan dah ni. Duduk atas tika dah. Suruh cucu reret buat depan tali besing. Alah garang dah duk main cerita semalam. Kabar ketuk edan nak tengok. Tu. Cerita benda tu. Cerita hak tu lah. Hero kata minyak turun. Faham? Jangan politik ni contoh. Faham? Tu nak? Eret tu atas tika buat depan. Dah ada mati dah tu. Lepas tengok tali besing mana mati tu. Kalau ada bekat, alhamdulillah. Bukan kita larang hiburan. Tapi nak tukar dengan barang pengajian. Itu bodoh. Bukan kita larang tengok drama. Bukan marah menghibur. Tapi buat hak benda wajib. Duk layan benda bodoh-bodoh. Dia tipu kita ni. Kalau mati ada bekas, tak ada masalah. Kalau tak ada bekas, masalah. Kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama dakhala al-bahra bila safinati. Barang siapa masuk ke lubang kubur tidak membawa bekal amal soleh, samalah seperti terjun di dalam laut dengan tidak ada pelampung. Nampak? Keluk-kelek, lemah dalam air.